Okey Kak Assalamualaikum. Adibah. Saya Adibah Ahmad Batia, asal dari Bali. Seorang isteri rumah, anak dua orang, dua-dua masih sekolah rendah. Umur tahun ni 40. Saya mention umur 40 sebab takutlah dia rasa insecure macam dah lewat dah 40 ke dah masuk 50. Tak ada masalah pun. Dalam grup kami ni, SC-nya S60 lah kan. Masa tu Kak Naziah pun 63. Paling muda masa tu Sarah kot 30 kan, satu Sarah. So, jadi sebenarnya kenal apa terperasan tadarus Al-Quran ni sebab kawan Kak Shu, Puan Shuana. Dia buat dalam grup. Lepas tu sebelum tu pun dapat ada join program dari Kuala Buku. Jadi apa ternampak iklan tadarus ni terus rasa macam oh, ni lah. Sebenarnya memang lama sangat lah. Dia tadarus Ramadan yang konsisten hari-hari tu rasanya last masa degree kot. Maksudnya dah 20 tahun lah, tahun 2005 kan. So dah lama sangat. Saya tak pernah rasa, tak pernah join tadarus yang konsisten. Kalau biasa macam sekejap, lepas tu dah habis. Macam tak ada konsistensi kat situ lah. So kalau tadarus kan kita baca, kita berdengarkan. Lepas tu nanti kalau ada yang salah, orang betulkan. Jadi selama ni kita baca pun macam syok sendiri. Even sebelum join tadarus pun dah perasan juga. Kenapa baca macam kalut? Rasa macam tahu sebut. Tapi kenapa salah lagi? Dia macam tahu sebutan macam ni. Tapi bila baca kenapa salah? Betul ke tahu? So, join grup tadarus tu, walaupun tak dapat baca banyak, hanya dapat join tadarus beberapa hari, tapi dapat dengar sesi tadabbur dengan tahsin tu pun sebenarnya dah cukup untuk Allah trigger. Dia rasa macam mesti ada something wrong lah dengan bacaan sendiri. Kalau rasa tahu, rupanya bila dah masuk kelas tahsin, dapat pula cikgu-cikgu yang sangat penyabar, macam-macam kaedah pengajaran yang bagusnya masing-masing dia saling melengkapi. Saudara lain approach dia macam ni, saudara Azimah approach dia macam ni. So dia melengkapi. So sepanjang program tahsin tu baru senang kata terbuka hijab lah. Banyak sangat benda tak tahu, ada banyak juga salah faham. Lepas tu sikit-sikit kat situ dia ada improvement dan juga sebenarnya lebih kepada bukan nak kita nak kena kuasai semua benda at the same time, tapi lebih kepada rasanya saya boleh ambil balik nasihat Kak Nashita kot. Kena tengok balik niat kita buat satu benda tu. Macam sebenarnya Kak Nashita cakap tu masa Sarah decide dekat nak pakai niqab. Kak Nashita bagi advice lah. Ah, Kena tengok niat sebab apa baru boleh macam boleh istiqamah. Tapi masa tu saya terkesan niat, niat. Macam mula-mula tulis dalam borang kata niat masuk kelas tahsin tu sebab nak ajar anak kan. Dan ajar anak tu dia jadi macam dia sampingan. Dia macam cakap secara prinsipnya sebelum nak mengajar orang sendiri kena betul. Tapi bila kata niat tu bukan sebab kita nak betul. Macam Kak Izwati cakap lah, sebab Allah suruh. Kenapa Allah suruh? Sebab bacaan tu harus bertartil. Dan ada poin Syuah nak kongsi macam apabila dibacakan Al-Quran itu, hendaklah kamu perhatikan dengan tenang. Bacakanlah, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah dengan tenang. Jadi bila diri sendiri tu baca, diri sendiri kena dengar dan diri sendiri kena perhatikan dalam keadaan tenang. Macam sebelum ni saya baca macam duk kalut, kenapa nak laju dan kat mana tartilnya. So bila dah belajar tahsin tu, dari segi teknikal baru saya faham. Kenapa saya kalut? Kenapa saya nak cepat? Sedangkan apa tartil. So apa tartil maksudnya nak capai tartil tu. Kalau dari segi teknikal rupanya selama ni saya tidak melangsaikan setiap tuntutan huruf tu. Makhrajnya, sifatnya, apa tak lagi tajwid. So bila benda-benda sekecil-kecil makhraj ataupun sifat tu tak langsai, nak pergi lagi besar tajwid, tak payah cerita lah masuk apa taranum semua tu kan. So macam kat situ yang sangkut. So macam okay, biar sikit asalkan ikut aturan yang betul. So bila slowly kita baca, kita aware, kita baca, kita dengar, kita perhati betul-betul. So tartil tu dapat achieve slowly dan somehow benda tu dia dah translated dalam kehidupan seharian. So macam dia, dulu saya tak pandai pause. So bila sekarang saya boleh pause. Bukanlah setiap masa ada je hari-hari yang macam terlajak. Tapi
boleh kata 60% lah, 60-70% macam sebelum nak macam rushing, sebelum macam nak marah ataupun sebelum macam nak dia benda-benda yang apa uh, strong reaction, dia strong reaction tu lah, dia macam stop, macam stop ataupun bila rasa macam dah sampai climax, stop. So benda tu banyak lagi sebenarnya benda yang saya nak improve. So dia lebih kepada mungkin harapan diri sendiri lah. Sebab membaca Al-Quran ni perjalanan semua hidup kan. Jadi harapan diri sendiri tu biarlah bila kita baca Al-Quran, insya-Allah dapat improve tajwid dan juga bacaan tartil. Tapi dia juga dapat diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Sebab kalau macam ada hadis ke, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis ke? Saya macam pernah dengar. So, kalau macam akhlak Rasulullah itu adalah Quran, maksudnya dengan baca Al-Quran tu sepatutnya boleh mendidik kita menjadi insan yang lebih baik. Jadi, itu kot harapan diri saya. Masya Allah, betul kan? Bila kita baca Al-Quran dengan betul, dengan bertartil, kita punya cara kehidupan kita lah. Kan gaya kehidupan kita tu macam mana cara kita baca Quran, betul tak? Hmm. Kan Kak Diba kata tadi bila kita tenang baca Al-Quran, semuanya jadi tenang. Semuanya jadi boleh pause, boleh stop. Kan? Alhamdulillah. Banyak sangat InsyaAllah. Lagi Kak Diba? Untuk diri sendiri itulah harapan. Untuk pesanan orang lain, dia lebih kepada macam Kak Izwati cakap lah, grab the chance when you still have it. Sebab masa kita takkan boleh patah balik. Itu bukan the flash boleh patah balik. Oh, apa, rewind kan. So, setiap saat yang berlalu memang takkan kembali. So, boleh jadi peluang yang dah berlalu takkan kembali. Macam tu lah. InsyaAllah. Kak Adibah ni pun antara yang paling komit lah. Dengan call buku kan. Semua kelas Kak Adibah masuk. Dan yang respon juga. Merespon kan. Sangat sangat mendengar. Mendengar dengan fokus. Panjang kelas kan. Sebab saya Alhamdulillah. jenis suka two way. Tu kalau, itulah kadang-kadang rasa macam over tak Tak ada. Okey. Alhamdulillah kan. Barulah kita tahu kan. Faham ke tak semua kan. Alhamdulillah. Macam Kak Adibah cakap tadi apa Dah lupa dah cakap tadi. Sekejap Dah lupa dah hilang. InsyaAllah Kak Adibah. Itu tadi Kak Adibah kita dengar orang yang takut-takut nak baca Al-Quran kan. Sebelum ni yang Kak Adibah pula dia mewakili orang-orang yang pandai baca Quran. Betul tak? Yang dia punya review tu, feedback tu. Sebenarnya tak pandai. Tu saya cakap. Ah, Dia rasa macam pandai, tapi sebenarnya tak pandai. So bila dah masuk kelas tahsin tu, baru macam kedebak. Oh tak pandai. Tak pandai sebenarnya. Jangan belagak macam tu. ah, ah, InsyaAllah betul kan. Macam saya dulu pun macam tu jugalah. Bila kita dah biasa baca Quran daripada kecil pun dah diajar semua kan. Kita dah pandai lah rasanya kan. Tapi sebenarnya banyak lagi yang kita tak tahu sebenarnya. Tapi Alhamdulillah itu feedback daripada orang yang dah biasa baca Quran pun ada dia punya ni lah cabaran dia masing-masing kan. Yang tadi yang tak biasa kan dengan Quran. Ini yang dah biasa pun ada cabaran juga. Macam mana kita nak betul-betul dengan Al-Quran tu. Macam mana kita nak beramal dengan Al-Quran kan. Ketenangan tu semua. Alhamdulillah banyak sangat. Kak Adi baru banyak juga belajar pasal mental kan. Mental illness, pasal overthinking, pasal banyak lah. Kita sama-sama belajar insyaAllah. Okay. Lagi Kak Arifah habis dah? Ucapan terima kasih kot. Hmm. Sebab Ustazah Laili dengan Ustazah Zima bersabar dengan saya. Dia tanya soalan pelik-pelik kan. Rajin Alhamdulillah. menjawab, melayan saya. InsyaAllah semoga Kak Arifah lebih ni lah. InsyaAllah semakin boleh juga jadi penyampai lepas ni insyaAllah. Kak Arifah banyak ada ilmu tu kan. Alhamdulillah insyaAllah.